Buletin IPTV Sudi Studio TV PSS SK Channel Baru 10 Mac 2025 bersama saya Nur Aina Safiah binti Muhammad Saifuddin. Kita terus ke tajuk utama. Bahan digital pemangkin pendidikan negara. Penggunaan aplikasi pendidikan atas talian memudahkan guru dan murid merealisasikan suasana pembelajaran interaktif. IPTV Sudi Studio TV PSS SK Channel Baru. Teruskan bersama kami. Sektor pendidikan di Malaysia pada hari ini telah bergerak maju seiring dengan era serba canggih. Bahan digital yang efektif membolehkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan keperluan setiap individu. Dalam dunia yang semakin bergantung kepada teknologi, penguasaan kemahiran digital dalam pembelajaran semestinya menjadi semakin penting. Bahan digital pemangkin pendidikan negara bukanlah satu slogan yang asing lagi. Penggunaan media digital seperti video, animasi dan permainan pendidikan yang memperkenalkan kaedah pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif kepada murid. Bahan digital juga memberi peluang kepada guru untuk meningkatkan kemahiran profesional. Guru boleh menggunakan pelbagai alat digital untuk merancang pengajaran, menganalisis kemajuan dan menyesuaikan pendekatan mengajar mengikut keperluan murid. Bergerak pada berita seterusnya. Bahan bacaan dan latihan interaktif. Ini membolehkan guru untuk merancang bahan pembelajaran yang sesuai mengikut keperluan dan tahap pemahaman murid. Dengan bahan yang pelbagai dan menarik, murid lebih mudah terlibat dalam proses pembelajaran dan lebih bersemangat untuk meroka kandungan pembelajaran yang disediakan. Aplikasi seperti WordWall, Kahoot, Quizizz dan Socrative dapat memberikan pengalaman yang lebih menarik dan menyeronokkan kepada murid-murid. Penggunaan dan bahan digital seperti tablet, telefon pintar, komputer riba dan smartboard dapat membuka peluang pembelajaran yang interaktif kepada guru dan murid. Sesi PDPC yang lebih menyeronokkan dapat dijalankan. Apakah pendapat guru dan murid mengenai aplikasi pendidikan atas talian? Mari kita dengarkan. Penggunaan aplikasi pembelajaran atas talian memudahkan guru-guru untuk mengajar murid-murid di dalam kelas. Saya lebih mudah faham sekiranya cikgu saya menggunakan bahan digital sewaktu mengajar. Saya merasa seronok apabila cikgu saya membuat aktiviti-aktiviti yang berasaskan bahan digital. Saya boleh akses aplikasi pendidikan pada bila-bila masa sahaja. Pendidikan digital membantu pelajar menguasai kemahiran teknologi dengan lebih baik pada masa kini. Sekarang, mari kita sama-sama saksikan slot khas bersama wartawan Adelaide di IPTV Sudi Studio. Hai kawan-kawan, kawan-kawan tahu ke apa itu bahan digital dalam dunia pendidikan? Contohnya seperti e-book, aplikasi pendidikan, video pembelajaran dan macam-macam lagi. Tahukah kawan-kawan, bahan digital ini berfungsi untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja terhadap murid, tapi juga guru-guru. Ia juga dapat meningkatkan akses kepada pendidikan yang lebih berkualiti di Malaysia. Kawan-kawan mesti tertanya-tanya apa yang saya sedang lakukan ini kan? Kalau kawan-kawan nak tahu, saya sedang menjelajah bahan digital yang ada di atas talian pada hari ini. Kawan-kawan tahu ke apa itu e-book? E-book? Apa tu? E-book ialah buku elektronik yang menggantikan buku fizikal kepada format digital. Tapi apa? Macam mana nak akses e-book ni? Senang je. Guru dan murid boleh akses buku teks pendidikan ini melalui komputer, telefon pintar dan tablet. Wah, senang je. Tak perlu lagi bawa beg dan buku yang berat ke sekolah. Ya, memang mudah dan senang. Semuanya berada di hujung jari. Nak akses, scroll je. Untuk itu, kita kembali di Sri Pentas CB Square. Terus dapatkan berita penting di YouTube dan live channel IPTV CB Studio. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.